Weh, tak boleh cakap kuat. Boleh cakap kuat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hang askar belum teruji lagi tau. Tunggu lagi 2 tahun. 2 tahun 9 bulan. 2 tahun 9 bulan baru hang boleh hadir sesi interview. Saya cari baju macam abah ni tak jumpa review kedai abah. Baju ni abah seorang je. Abah seorang je pakai baju ni. Mesti ramai pelik kenapa abah live kat luar. Ni kat balcony Balcony. Nampak? Balcony. Ui, ni lagi best lah. Macam ni lah. Jenuh aku duduk lama macam ni. Tak boleh kat bawah mama duduk sembang dengan kaum kerabat dia. Aku kena buat live kat sini. Kalau diawalkan sedikit tak boleh ke abah? Tak boleh. Dah lama nak jadi Ami, tak boleh. Hang pun abah tak kenal, macam mana? Okay, ni okey kot no? Okay, kita nak cerita apa malam ni? Waalaikumsalam. JB masuk. Weh, bila aku nak diet ni? Terbaik ceramah malam ni duk rasa Negeri Sembilan dalam tangan. Memang Negeri Sembilan dah dalam tangan. Agak-agak uyuk ke semua calon bersatu? Uyuk. Silat-silat semua hilang wang deposit. Semua. Weh, dah. I dah macam WSI pula live. I dah macam. Tak. Kat bawah mama dengan kaum kerabat dia duduk sembang. So aku tak tahu nak buat live kat mana. Bilik tu dah jadi guest room. Tadi ceramah bersatu sunyi je abah. Jangan kata ramai. Buat live. 2 orang je tengok. 2 orang je tengok live. Salah seorang dia aku lah. Aku rasa macam mana rasa terhina pun terhina juga. Abah tak screenshot ke? Screenshot. Abah dah post dekat tu. Ya. Screenshot. Ya. Ada. Alamak. Tak nampak weh duduk tang-tang. Ya. Weh, tak nampak lah. Tak nampak kan? Abah pergi kena tengok FB abah. Tengok FB abah. Terima kasih. Berapa orang ni? 800 orang. Terima kasih 800 orang. Apa bayangkan dia duk pompang dalam TikTok. Mamat tu. Mamat ni penyilat bersatu. Duk pompang dalam TikTok. Dia buat live 2 orang je tengok. Salah seorang ni aku. Tu pun bukan main. Duk balon pas. No? Tak nampak lah. Dah 2 orang je. Kalau ramai dari jauh dah nampak. Tak, abah pergi tengok dekat FB abah. Abah baru post.
Apa prediction Negeri Sembilan? 25. Martin koyak rabak. Martin ni bukan tahu apa. 25. Kalau perasusan mengundi tinggi, lebih 80%, 31. pH tinggal 50 saja. Okay. First time beli tak tahu. Boleh lah. Tadi tengoklah Din Cirit tu balun. Sebab tu kita kata dia dia game PH. Wah, tadi saya lalu kat nilai tempat Anwar ceramah, sendu tak ramai orang. Ramai, hanya bohong. Nak nipu apa Anwar? Aku tengok dalam live tadi. Live mak bedak dengan Kemek. Ramai. Aku lalu sana apa? Lah, mereka buat live duduk kat dalam. Hang lalu kat luar. Ramai. Sekejap berehat. Cuma, masa kat Johor, saya tengok. Masa kat Johor, ceramah PH ramai tak? Kat Johor, ceramah PH ramai, mat. Sebab tu apa kata kat Negeri Sembilan pun ramai. Tapi tu mai keputusan. Johor ramai. Serius ramai. Mai keputusan. Daripada 14 tinggal 8. Sebab tu, apa jangan pelik kalau kat Negeri Sembilan pun ramai. Anwar ni tak masuk dalam ni. Anwar dia lalu kat luar. Anwar. Aku baru perasan. Noor ni tadi, dia bukan lalu ceramah PH. Dia lalu ceramah bersatu. Oi Noor, hang lalu ceramah bersatu. Memang bendera nak sama merah. Memang tak ada orang bersatu tadi. Salah tu. Aku nampak Anwar Ibrahim tadi. Nampak Azmi kot. Azmi dengan Anwar Ibrahim muka nak sama. Irah-irah. Cuma satu belakang, satu main belakang, satu bagi belakang. Muka nak sama lah. Tak cerita. Ceramah ni kita tak boleh nak ukur. Okey, aku bagi tahu kat hangpa satu benda supaya hangpa jadi pengajaran. Siapa turun penamaan calon Nenggiri. Raise up your hand. Raise up your hand pula. Komen saya. Nenggiri. Penamaan calon Kalau tengok, abang tak pergi lah. Tapi abang dapat gambaran Kalau tengok Nenggiri tu, hampa memang confident Perikatan Nasional boleh menang. Khairi, terima kasih. Betul tak? Perikatan Nasional boleh menang. Aku daripada abang berapa puluh kali, 10 kali ganda kot. 10 kali ganda dengan Barisan Nasional punya penyokong. Betul tak? Betul ke tak betul? Ramai turun. Kan? Sekali
Izzah kalah lah kita. Kalah lah kita. Abah tak faham lah gabung ke tak ni. Kejap gabung kejap tak. Bila masa gabung? Lukman, ni merapu lah. Bila masa kita gabung? Sama dulu. Weh, 900 lah. Hampa ni gamak tu. Hak bersatu tak apa nak ramai hak aku hampa main dengar. Hampa ni saja nak sakiti hati puak-puak bersatu tu. Ni, dulu kan masa Mak Sabu dalam PAS kan. Kalau hampa pergi dengar ceramah Mak Sabu dia, ramai orang. Ramai. Dulu main mengundi kalah lah geng. PAS kalah. Sebab tu Abah duk tengok mau tak mau mau tak mau memang kena buat culaan. Room Fadil kata bersatu menang besar. Fadil tu tahu apa? Dah lah tak handsome. Lagi gemuk pada aku. Lepas tu duk rasa bijak. Dia tahu apa? Kita ni kalau gemuk tak apa. Gemuk tak apa. Korang-korang muka handsome. Ni dah lah gemuk. Tak handsome pula tu. Cepat koyak. Bodoh lagi. Udah. Apa ni? Bah. Kenapa Serta Bersatu semakin hari makin sikit, makin hari makin mengecil? Sultan dah keluar belum? Dengan Mak Lin. Askar, tolong Askar. Askar aku ni semua tak boleh harap. Dia kena... Mana tadi nak jadi askar tadi mana? Nak jadi askar tadi. Yang pemain askar Abah 2.0. Mak Lin kena ke? Dia apa kata kena? Abah pun duduk dengar macam tak tahulah dia apa kata kena. Mak Lin ngacak. 2 hari kot preman. Jadi askar Abah ada gaji ke? Perangai sebiji macam DAP. Nino. Perangai macam DAP. Nak buat benda tanya, ada gaji tak? Cukup. Ni kami orang PAS ni. Orang PAS ni. Tak pernah duk tanya gaji ke berapa. Bagi duit lagi dah. Ni memang DAP betul. DAP totok. Tu puak-puak nak pergi mengundi PH tu. Nak pergi mengundi DAP kan? Nak pergi mengundi DAP kan? DAP ke PKR? 100, 200, 300. Tunjuk IC dapat duit. Kira kempen ni kan. Aku dah tengok kempen kali ni tak ramai yang cakap pasal calon Dah. Kita duk cakap pasal penyatuan ya. Abah hari Jumaat free tak? Siapa? Kerja hari Jumaat. Awak? Pagi ke petang? Pagi ke petang malam?
Pagi. Malam tu hang confirm balik dengan Abah. Delegasi Jepun yang pergi rumah Abah dah balik ke? Baru sampai. Seminggu lepas duduk sini. Baru sampai petang ni. Tu Abah tak pergi. Tak pergi apa ni? Tak pergi Negeri Sembilan tu. Oh, first day kan main. Kalau aku pergi Negeri Sembilan ni tak balik lagi, tak sampai rumah lagi. Abah dapat berapa ratus PH bagi? Okey, Zanisma. Macam mana dia duduk atas motor dia boleh komen lah? Dia ejeng macam ni semua ni. Sungguh ke? Dia duduk atas motor dia boleh komen tu. Dahsyat. Mesti lepas tangan lah. Ke satu-satu. Oh, traffic light. Tuan Guru dah arahkan undi BNPN. Ya, betul. Kaki Kak Endel. Leceh kalau buat live kat luar ni panas. Dalam bilik dah ikut. Jangan seronok sangat bab politik ni. Begitu. Nilai dun undi nak siapa? BN. Undi BN. Tu guru dah cakap lah undi BN. Dia tak cakap pun parti lain. Okay. Undi BN, undi PN dah. Tak elok pening-pening. Kalau tak ikut arahan dapat dosa tak? Dapat lah. Macam mak hang. Mak hang suruh kan. Mat. Pergi beli susu saya. Hang tak pergi beli susu, hang tak ikut arahan, hampir masuk kedai judi. Hang masuk kedai judi, masuk 10, cuci 5. Tak cukup duit nak beli susu. Lepas tu hampir curi susu pula. Woi, lagi banyak dosa. Lagi banyak dosa hang. Tak bagi Negeri Sembilan ke bah tak? Calon berjasa Tok Guru Ustaz tu didun nilai. Apa nak undi calon kan nak undi parti? Nak undi calon kan nak undi parti? Banyak betul weh. Bukan Maruku. Hang nak undi calon? Hang undi lah. Macam nak kan? Dia nak undi calon. Hang undi lah. Kami nak gerakkan rakyat undi parti. Calon boleh buat apa? Boleh lah.
kat kawasan hang tu. Semua dasar melalui parti. Sebab tu hampa suka dekat Syed Saddiq pun. Syed Saddiq tak boleh buat apa, satu kerusi je. Dia nak boleh buat apa? Berjasa bersama dengan bersatu ke apa? Tak tahu. Tapi dia macam baik lah dengan dua-dua side. MB Sanusi kena tangkap. Bila masa dia kena tangkap? Ceramah tadi elok lah. Esok dia kena pergi bagi keterangan. Esok bagi keterangan. Baju ikan tu abah beli kat mana? Market. Hang lagi tanya mamu Ikan kat mana biasanya? Market lah. Oh, tak ada stok lah. Sanusi pun gelak esok nak bagi keterangan lah. Waalaikumsalam. Kalau BNPN kerajaan abah jadi JKOM tak? Aku pegawai MCMC. Perbaharan JKOM ni. Abah makan kacang kau. Setakat ni belum gaut lagi makan kacang. Abah memang suka kacang. MB Sanusi siap-siap pakai baju putih dah. Baju putih. Apa kena-mengena baju putih? Baju putih dengan apa? Tak faham. Yang kata ikan walanu ni, ikan nak sedap-sedap ni aku ban semua. Bukan setakat ban aku pergi detect akaun dia tu. Siapa owner? Baju putih kan angkat tangan nak lawan AI. Tak faham lah. Hang pakai baju biru boleh angkat tangan, baju merah boleh angkat tangan, hijau boleh angkat tangan. Oh, selalu dia pakai baju kemeja putih bila pergi balai atau mahkamah. Bagilah jawapan macam Makno ni. Terima kasih Makno. Barulah faham. Meja ni duk main masuk buah-buah ni meja. Meja hampir buat ceramah kat mana semalam meja? Haram tak ada orang pun. Hampa ni buat malu lah. Meja, lorong mana buat? Saya kita komen. Meja, lorong mana hampa buat malam? DJ cakap dengan tiang elektrik. Tak payahlah. Tak payah. Pihih dah kalah lah. Belum mengundi lagi dah tahu kalah.
Tengok. Dengar daripada dekat. Kari dia sedap. Weh, banyak tu geng-geng ni, Dok Man. Siapa pengundi Negeri Sembilan ni? Ada pengundi dah ni? Kebanyakan orang dah buat decision dah. Nak undi siapa. I think termasuk pengundi atas pagar pun dah buat decision dah. Pengundi atas pagar kan. Nampak jelas. Tiba-tiba kecoh isu Sanusi kan. Bongok. Mereka ingat mereka nak serang Sanusi. Lalah kali Sanusi jadi famous. Lagi famous. Lepas PRN confirm bersatu MP. Mungkin lah. Tambah-tambah kalau dia hilang. Semua calon dia hilang warna deposit. Peratus pengundi awal 90 lebih. Tinggi. 90 berapa ah? So kalau kalau undi biasa boleh pergi cecah 90 lebih dahsyat weh. Anthony Locke Abah predik kalah. Bukan pasal aku tak suka kat dia, tapi pasal aku tengok data. Dia bertanding dulu situ tempat tu 40 Melayu, 40 Cina kan. 40% Melayu, 40% Cina kan. Bersatu akan sokong PH jadi kerajaan persekutuan dan Menteri UMNO dipecat. Bersatu dah berapa kursi? Baru hanya bagi aku gelak, aku tengah makan kacang ni pelak. Bersatu berapa kursi? Aduh. Hampa ni main komen lah. Main percaya je. Tak baik tuan gelakkan orang. Okey. Bersatu berapa kursi? Berapa kursi bersatu? Tok Guru ni otak dia dahsyat je. Siapa MB baru Johor apa? Hang ni elok duduk kat kutub utara. Hang elok duduk kat kutub utara. Sampai tak tahu pasal tu. Menteri Besar Johor pun dia tak tahu siapa hak baru. Ya Allah. Kan dah silap gelakkan. Tengoklah Menteri UMNO ada berapa orang. Apa benar ni hang ni user? Kan dah silap gelakkan. Tengoklah Menteri UMNO ada berapa orang. Apa
Apa nak merepek ni, setan? Warna untuk abah ya. Mama nak Mama. Dah habis lah. Weh, habis kan? Weh, makan kacang tak boleh, kena minum air kosong. Ma! Sekejap weh, aku suruh bini kau ambil air. Ma! Mami! 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 Mama! Later, can you bring for me plain water? Cold one. Arigato. Aduh. Are. Kacang apa? Macam sedap je. Kacang lupakan kulit. This is the real kacang lupakan kulit. Betul tak? Aku tak tipu. Memang betul. Kacang lupakan kulit. Kacang saja, Mat. Kulit tak ada. Betul-betul kacang lupakan kulit. Aduh. Weh, apa lagi cerita weh? Aku tak tahu nak campaign kat mana dah. Sebab aku rasa mereka kata abah nak mai sini, betul ke? Nak pergi tak Eddie. Hari Sabtu baru pergi. Kata nak pergi hari ni tak boleh lah. Tetamu. Aku malas pula nak tinggal. Sepatutnya boleh kalau aku dapat jumpa mereka awal. Tapi flight delay Flight delay kan. Berdekah gelak kalau tengok live abah ni. Hang ni biar betul raudah. Hang ni jenis mudah terhibur. Abah awak tak datang hari 9. Satu. Aku cakap kuat sangat kau. Aku cakap kuat sangat. Tempat aku ni sunyi tau. Tempat abah ni sunyi. Kalau cakap, jiran-jiran boleh dengar. Tadi ramai ada Samsi pun ada, okey. Ui, tangan belengahan nak pergi basuh tangan lu Nak pergi basuh tangan lu Sat boleh tak? Basuh tangan Sat dulu. Muzik satu kali. Lama tak dengar muzik satu kali.
muzik macam Blue Thunder Weh, rambut makin tak ada lah weh, macam mana? Rambut makin tak ada ni. Macam mana? Mesti diberi 5 minit je berucap sebab masalah permit. Kalau tak ada permit macam mana boleh berucap? Walaupun 5 minit. Jiran-jiran orang PN kan? Tak tahu. Kena rajin urat kepala abah. Okay, so amai telur urat kepala abah sangat. Abah tak nak tanam rambut ke? Aku rasa ada benda lain yang boleh melebatkan rambut berbanding dengan tanam rambut. Gel ke apa aku tak tahu lah. Kok ada apa benda bunyi. Okey, muzik satu kali. Biotin. Aku rasa macam kekok lah nak bercakap kat luar ni. Sebab aku macam nak kena kontrol suara. Tapi kalau dalam bilik, boleh cakap kuat. Lain macam bunyi belakang bah. Bunyi apa? Esok grand finale tak dapat permit ganti dengan ceramah mega. Oh. Okey, faham. Maknanya bukanlah pasal kata Sanusi tu tak dapat permit. Esok ni semua orang tak dapat permit kan? Tak dapat kebenaran kan? Faham. Nak pergi potong rambut esok. Esok pergi potong rambut lah. Hampa tengok kali ni PH ada cakap macam dia nak menang. Apa perasan tak? PH ada cakap tak pasal dia nak menang? Dia duduk cakap, sekarang ni kita yakin mendahului ke apa ke. Dia ada cakap. Aku tengok dia tak ada cakap pun. Pokok ceploh tu semua pergi mana? Tak turun kempen ke? Tak turun kempen dekat Negeri Sembilan? Kau tidak banyak video-video mereka. Tak ada. Apa bayangkan yang mereka confident di Johor pun boleh melingkup kan? Macam sengit kali ni dekat Negeri Sembilan. Sengit apa dia? Tak ada sengit hangit. Game PH tu hangit. Sengit apa dia? Ini majoriti pengundi dah decide nak undi apa. Mereka sampai nanti tempat mengundi tu, terus mereka pergi pangkah. Tak Barisan Nasional, Perikatan Nasional. Dua tu Termasuk juga pengundi atas pagar. Yang akan pergi pangkah PH ni, geng-geng dia, ahli, penyokong dia kan. Ada dengar RM pergi kempen tak Abah pergi? Kempen duduk atas kerusi. Assalamualaikum kepada sahabat-sahabat organik saya. Itu kerja dia. Apa ni? Kantoi pula. Hadui Abah, kantoi pula BN rembat tabung haji. Walano mai dah. Okay, kita panggil dia main atas ni untuk jelaskan. Nak arah mai konflik. Dua tak. Kantoi rembat tabung haji. Aku tengok tak ada benda apa-apa. Aku tak tahu. Hampa percaya tak? Anwar jatuh nanti mereka memang. Ya?
Aduh, Goki Budi. Kejap weh, aku nak pergi bunuh lipas tak? Kerja aku bunuh lipas ya. Weh, ramai lagi. Aduh. Nah ni. Waktu ni. Lah. Keluarga wife apa semua takut lipas. Sekali dengan anak-anak aku pun terjebak sekali takut lipas. So akulah kira melakukan pekerjaan
membunuh lipas, beli spray lipas. Tak ada, aku pergi tadi pegang je tu. Bertepuk tangan ni apa? Sugoi, kakui, sugoi. DJ, tengok aku pegang lipas. Tapi kalau family belah abah kan, mak abah, mereka tak takut lipas. Mak abah, kakak abah tak takut lipas. Perempuan semua tak takut. Adik perempuan pun tak takut. Tapi mai belah wife ni, harem. Okey, weh, kat mana kita tadi? Serius, aku rasa macam nak bercakap ni janggal loh. Sebab nak jaga. Takut jiran sebelah dengar. Jiran belakang dengar. Sunyi tau sini. Kalau jiran cakap boleh dengar tau. Tapi kalau hampa duduk dalam rumah hampa tak dengar lah. Tapi kalau hampa duduk keluar kan, ada orang tu cakap kan, dengar. Bilik semua lepas guna ke? Tak. Semua guna kami nak tidur lah. Ramai kata Bersatu akan join PH untuk terus kekal dalam politik. Itu je lah jalan dia. Tapi kau mana lagi? Sewa apartment alik 1,000 sampai bayar apa? Albert T. Apartment ke kondo? Macam kondo lah. Albert T dah terminate dah katanya. Tak tahu Albert T betul ke tipu ke tak tahu. Bah, ada potential tak BNPH menang besar Negeri Sembilan? BNPN. Dia dah kena pecat tu. Kalau nak menang besar, peratusan mengundi kena tinggi. Okey? Peratusan mengundi kena tinggi. Security sedang merendah. Azmin tu ejen PH dalam Bersatu. RCI tabung haji macam mana apa? Tak tahu apa, tak follow sangat. Tapi macam tak ada apa pun. Kabar baik mustaqim. Lawa baju abah, mana beli? Tak ada, jiran sebelah bagi. Ambil angin luar ke abah? Tak ada, bilik orang pakai. Ada tetamu. Weh abah, awak tak nampak kat ni 9 malam ni? Tapi nak nampak apa? Mana? Tak komen lah? Penat dah? Penat dah? Walanon tu mana tak komen? Penat dah? Ana boleh cakap Rabu nak dedak. Hang ni. Selama duk kena kencing Anwar ni, hang duk percaya dia lagi. Hang masih berharap lagi. Hang duk pergi layan dia buat apa? Pish maca. Abah pun tak layan dia, ambil layan dia. Dia penat tu tak komen.
lari. Abah kenapa dipanggil Alik Seribu? Bukan ayam Alik atau askar ke sebelum ni? Askar orang lain kot. Ayam Alik tu dia lah. Cerita dia kan suka naik dalam rumah orang. Naik dalam rumah orang, kan naik dalam rumah siapa-siapa. Kalau dia tak boleh hujah, dia akan tuduh lah orang tu kan. Orang tu dibayar ni mesti dibayar ni kan. Semua orang dia tuduh, termasuk dengan Abah. Dia buat tanya, adakah Abah dibayar? Macam-macam lah tak apalah. Satu hari kami Alik Seribu kena pecat dia satu ke tak, majikan dia pecat Albert T. Satu hari kami dipanggil lah ke majlis buka puasa PAS Anjur lah bersama media. Tengok-tengok dia pun ada. Dia ada tak apa lagi. Ratu Bedal pun ada. Ratu Bedal dengan Alik Seribu. Abah. Jadi Abah kat bawah tu duduk sembang. Abah Syuib dengan Syafiq sembang. Sekali dia main-main, dia tanya, ada 1,000 tak? Ada 1,000 tak? Dia tanya. Budak ni nak buat apa 1,000 ni? Lepas tu Abah cakap tak ada kan. Aku kalau ada apa, aku cakap tak ada. Mula Syuib cakap, okey, berapa? 1,000. 1,000 tak cukup lah. Syuib kata. Jadi 1,000 ni dia bukan nak cash, dia nak hang transfer dalam akaun dia 1,000, faham tak? So dia akan bagi hang cash lah 1,000. Faham? Jadi 1,000 ni hang transfer masuk dalam akaun dia. So dia akan bagi hang 1,000. Persoalan dia, mana dia dapat duit 1,000 tu? Mana dia dapat duit 1,000? Tiba-tiba aja 1,000. Jadi kami persoalkan lah kan. Sebab kebetulan Ratu Bedal main. Kakak dia kan. Ratu Bedal ni apa tahu lah paymaster untuk budak-budak dia kan. Macam mana boleh asal 1,000 lah. Jadi kami pun panggil dia Alik Seribu. Jadi lepas tu dia marah. Dia kata duit kedai. Aku pun duk fikir, duit kedai? Maknanya, apa maksudnya? Maksudnya hang daripada kedai, hang nak pi bank dalam akaun. Weh. Hang menega restoran. Takkan 1,000 je sil. Logik lah. Bukan hang menega pasal malam. Logik lah 1,000. Dan persoalan dia, hang mai tanya kami siapa nak tunjuk hang ada 1,000. Hampirlah cari bank. Bukan tak ada Google Map. Kan? Jadi itulah cerita dia. Jadi pada kami tak penting pun duit tu duit mai kedai ke, duit ni mai daripada manakah. Yang penting hang tanya kami 1,000, kami panggil hang Alik Seribu. Itu ya cerita dia. Waalaikumsalam. Sebab Alik ni ada 2 orang. Satu lagi Alik Western. Dulu orang duk tertukar. Alik mana ni? Alik mana? Lah ni Alik Seribu. Wih, hangat wih duk kat luar ni. Orang duk kata ambil angin ni, duk kat luar ni hangat. Duk dalam boleh kat pasal aircon. Wih, duk dalam aku nak pasal aircon. Serius hangat. Aku bilang hangat ni aku jadi tak selesa. Alik Seribu.
Gegar sikit. Ui, bau syok malam ni. Angin pun tak ada kat luar tu apa tu lah. Dia kalau angin ada kat luar, apa akan jadi apa ni? Dia suara jadi apa? Jadi kacau sikit ya. Kalau angin ada kan. Lepas tu ada. Oh, ni baru syok weh buat live. Waalaikumsalam. Abah lama tak nampak bro Renko live. Abah tahu mana beliau? Ada. Dia selalu pergi ni. Dia kan bantu kempen kat Negeri Sembilan. Selalu dia kalau buat live dia buka kat ceramah. Ceramah live. Family Jepun mereka main dari daerah mana Abah? Daerah. Uish, hang tanya aku daerah ni aku pening tak? Hang tanya aku negeri boleh? Ataupun hang nak masukkan provincial, apa namanya? Provincial tu kan? Provincial ke apa? Kalau hang literally translate dia jadi daerah. Kan? Betul. So dia pemain daripada pulau Shikoku, province kan? Shikoku. Shi bermaksud 4. Ada 4 buah negeri kat situ. Boh, pendeta Aduka tu siapa? Menarik juga info dari VTT dia. Apa pun baru tengok juga kan. 2 VTT dia. Orang Negeri Sembilan ni. Orang Nagori kan. Tak tahu siapa dia. Sebab dia tutup mata. Yang tanya apa tadi? Negeri mana ni? Ehime ya. Oh ni macam ni pula. Sedap weh tahun ni weh. Syok. Tapi suara atas ni pun rasa macam gemar juga. Gemar tak geng? Gemar. Abah yang pasal dapat duit dan kena tangkap gambar IC tu betul ke? Betul ya. Datuk Jalal kenal Datuk Jalal? Gemar. Nantilah abah pakai mic. Nak kena pakai mic ke? Datuk Jalal, kakak dia pun disogok. So dia call Datuk Jalal. Jangan pakai mic. Aku dah ingat atas ni tak gemar sebab ada sofa ni. Apa dia tak sedut dah. Kau nak kena buka tingkap, buka sliding door. Tak ada aircon. Sekejap lagi rugi tu. Okey je saya dengar, tak ada pun gemar. Tengok tu. Okey Alright, thank you. Duk layan. Depa tu semua nak perfect je noh. Suara abah lebih jelas dari mic. Abah nak buat satu konten ni tau. Ada satu konten ni aku nak buat kan. Tapi aku nak kena ada pelakon lain. Jadi payah lah ni. Nak ajak Harumi berlakon pun payah. Sambung Datuk Jalal. Tak, mereka kan tanya tadi betul ke abah cerita tu betul ya. Datuk Jalal pun sahkan kakak dia disogok. Abah panggil hari di HPP pusat masuk room abah syok dengar dia hujah. Depa ni bekerja dengan parti. Takut depa dah esok kerja depa jarang nak live lewat pagi ni. Abah Maklin dengan Sultan 45 sunyi je minggu ni diorang dah masuk gua ke? Masuk gua apa kena tahan reman. Kena reman.
Jadi hari ni katanya keluar kot, hari Rabu kan tak keluar lagi, kan kena sambung reman, tak tahu. Tu yang pada senyap tu. Man Raja Lawak, Man Kaliman. Dia payahlah ni nak ni, takut Mak Min balon dia pula. Ya ke kena reman? Kenalah kot, sebab yang orang yang pergi buat report tu bagi tahu. Mungkin dia kontak IO kan. Ataupun IO bagi dia, jadi dia tahu maklumat lah, dia patut kena reman ke tak. Oh, dia pun duduk dalam ni. Kata hari Rabu lepas. Mak Lee kena kes apa? Kes tu lah. Kes kata Acap disebut Nabi pun tak mati syahid ni. Bodoh punya Acap. Dia kata dia nak menganjing PAS. Dia kata orang PAS ni semua mati syahid. Kan? PAS ni kan tunggak agama, semua mati syahid. Jadi dia kata lah Nabi pun tak mati syahid, Nabi pun mati macam orang biasa. Acap. Hampa fikir logik, takkanlah Nabi Muhammad ni rendah daripada orang biasa. Kalau tidak buat apa, Allah lantik Nabi Muhammad tu jadi Nabi. Betul tak tuan-tuan? Fikir secara logik lah. Dari segi solat, dia lagi hebat daripada kita. Dari segi puasa, dia hebat daripada kita. Dari segi amal ibadat, dia hebat daripada kita orang biasa. Dari segi kesabaran, dia lagi hebat daripada umat dia yang kat bawah ni. Takkan bila time mati dia sama dengan orang biasa. Bengoknya Acap ni. Nabi pula maksum. Nabi, Rasul Ulul Azmi, maksum lagi, tiba-tiba mati macam orang biasa. Apa punya bengok Acap ni? Merendah-rendahkan sifat seorang Nabi tu. Abah kenapa tak keluar kempen? Kerja lah cik. Hampa tak apalah tak kerja. Boleh hidup kempen. Dia banyak orang yang pergi kempen ni biasanya kerja dengan parti. Kan? So, mereka ada lah. Mereka ada lah. Biasanya lah banyak-banyak tu kan. Ada yang memang ada masa untuk pergi kempen. Bukan mana dia? Acap tu dia tengah diet bah, dia mana makan nasi dah, dia isap gam tai dah. Dulu pun dia sembang kok, dia diet. Kami pergi tengok. Lagi gemuk pada aku. Kan? Lepas tu kita orang bodek dia, Abang dengan Syafiq bodek dia. Lepas tu dia tanya, macam mana nampak serah sikit? Serah ni, orang utara kata serah ni apa? Serah tu mana maksud apa? Orang utara. Serah. Serah ni kira kurih tak? Serah kan? Lepas tu kami pun, Abah pun cuek kaki Syafiq. Abah cuek kaki Syafiq. Kita pun, betul kan? Nampak? Susut. Serah ni susut lah. Bukan kurih lah, susut serah. Kami pun kata, weh, betul kan? Nampak kurih kan? Kami duk bodek dia lah. Dia punya seronok lah. Sebab apa kami bodek dia? Sebab dia panggil pergi kedai dia. Makan kopi free. Okay ya? Weh, dia pun kena remah beberapa hari. Abah tak pergi kempen pun tak apa, dah memang menang PNBN. Tak apalah, Abah kempen kat dalam TikTok kan. Tapi dia kempen ni, dia kena kat lapangan. Tepat sekali lah, tepat lapangan lah. Sebab pengundi tu ada kat sana. Bila hampir lapangan, dia spesifik tau. Hampir pergi kat Dun tu memang orang tu yang akan mengundi calon kat situ. Dengar kata 2 hari. Kalau dengar kata 2 hari, Rabu hari ni lah. Dia dah keluar.
Mak Lim buat live dah tadi. Dah keluar tu. Betul ya, hari Rabu keluar. Siapa yang kata kena tahan lagi? Dia abang dia kena tahan tak, Pak Ngah? Pak Ngah? Dia live itu dia abang dia kena tahan. Dia cerita dia kena tahan lah. Oh, betul ya tu dia kena tahan kalau dia sendiri cakap. Dia dengan siapa, Pak Ngah? Dengan apa ni? Dengan Acak Dua orang Cerita sikit-sikit je. Mak Lin apa kes? Tapi ya Pak Ngah, yang cakap tu Acak kan? Siapa dia kenal sekali ya? Mesti Acak petik nama dia. Acak kata saya masa tu sedang berada dalam room Mak Lin. Weh, lepas ni hampa jangan bagi Acap naik kotak weh. Kalau hampa bagi Acap naik kotak, dia kena tangkap sekali dengan host kena tangkap. Sekali dengan host kena tangkap, Mat. Aduh. Saya tengok pengundi awal dalam kem Senawang 85% berat belah PN. Han tahu mana? Aku nak tanya soalan. Muhammad Asrul, Han tahu mana? Untuk menyokongkan hujah hang tu. Sebab saya tanya, hang buat culaan. Bagi. Hujah hang tu aku boleh pakai. Kalau hang tanya aku boleh pakai. Tapi kalau hang kata, tak apa saya duk tengok muka depa ni macam muka orang PN. Tu susah. Tapi kalau kata hang tanya, dan abah nak tanya hang balik, hang tanya berapa orang? Abah nak tanya hari ni dah berapa bakul kena maki dengan anak bini? Apa masalah hati yang ni? Mereka ni ada masalah hati ke apa? Duk tak duk. Mungkin dia ada pengalaman aku tu. Dia duk rajin kena marah dengan anak bini dia. Jadi dia duk ingat orang lain pun macam dia. No? Betul tak? Biasanya orang ni ada pengalaman. Jadi dia ingat orang lain pun sama pengalaman macam dia. Jiwa kacau Dayus. Okey tak hari Sabtu ni kita pakai kumpul. Hari Sabtu ni siapa nak kumpul dengan abah? Hari Sabtu ni. Aku nak pergi warung. Biasanya BN selalu buat kan. BN. Dia ada skrin kan. Skrin apa nama skrin TV tu kan. Ada 36 nanti 36 skrin. 36 skrin kita tengok. Sam. Kalau kita menang semua biru. Biru muda. Biru muda. Merah satu. Tak. Selalu ambil oksigen tak? Tak apa, hari Sabtu ni Abah akan bersiaran langsung di tempat kiraan undi. Di pusat tu lah, bukan tempat kiraan undi, tempat terima maklumat undi. Apa dia panggil BGU bilik gerakan. Bilik gerakan BGP, bilik gerakan pusat. Bilik gerakan utama, BGU, bilik gerakan utama. Betul ke undi POS memihak kepada Harapan?
Aduh, hang ni mimpi ke Nazri? Mimpi ke hang? Eh? You mimpi ke apa? Sebab tu orang kata tidur basuh kaki. Bila tidur tak basuh kaki, mimpi, mai masuk live bawah terus komen. Aduh, terima je lah hakikat. Terima je hakikat penjawat awam ni pun dah tak berminat dengan harapan ni. Kan? Tak baca RCI ke tuan? Lepas tu apa benda ni? Okey, kita panggil dia naik atas. Okey, mana atas cerita sikit apa ada dalam RCI tu? Dayah Dayah je. Okey, tak tahu lelaki ke perempuan. Kau boleh percaya sangat ni menyamak. Okey, mana atas cerita? Decline sama. Mana atas cerita? Decline takut. Ceplos menyamar. Lari selerak. Dia punya kalut Kalut nak decline kan. Dia punya kalut nak decline. Alamak, kena invite. Reject. Alamak, kena invite. Reject, decline. Kalau PH, kalau teruk, apa next move DAP pula apa? Kalau PH, kalau teruk, bukan kalau teruk aku lah ni pun tak percaya kat DAP lah sebenarnya tau. Dulu Abah ada sikit rasa macam DAP ni ada prinsip dia. Lepas tu tengok perkembangan yang berlaku ni, rasa woyang. Mereka kata nak buat kongres ni. Kongres kata nak buat bulan 7. Bulan 7 mula-mula tu. Ni jadi bulan 8 pula. Woyang. Dia kalau DAP ni alone, sekuat mana pun dia tetap akan jadi pembangkang sampai kiamat. DAP ni akan jadi pembangkang sampai kiamat. So, dia pun bergantung harap kepada PKR, kepada Anwar Ibrahim. Harapan cerah di Negeri Sembilan lepas saya dah keluar. Ni aku dah cerita kat hampa ni. RCI tu keluar pun, orang dah decide dah. Orang tak peduli dah. Bab-bab ni semua orang tak peduli dah. Orang nak penyatuan. Mat. Betul tak tuan-tuan? Hang buat keluar, hang nampak sangat. Selama ni hang simpan, lepas tu tiba-tiba hang buat keluar. Maknanya hang lagi jahat. Kan? Betul tak Blues? Hang lagi jahat. Hang memang nak ambil politik mileage. Kan? Lepas tu ingat rakyat ni bodoh. Dia ingat rakyat bodoh. Puak-puak PH ni dah pening dah kan. Pening dah lepas ni. Kekalahan demi kekalahan. Kali ni memang dia kena teruk. Siapa yang bodoh sebenarnya? Yang tengah komen tu? Yang tengah komen tu, siapa yang bodoh sebenarnya tu? Orang cerdik, orang tak komen je tu. Saya kaki tangan awam tetap sokong PN. Ramai je kaki tangan awam yang undi PN. Askar Abah mana yang lain lagi tak tahu tidur pun. Kali ini, apa tu? Mereka kena tegak game PH. Siapa dia? Mereka PMI akan mengalami kekalahan hat-trick dalam PRN. Apa khabar Abah dan sahabat-sahabat yang disayangi semua?
Hang Gen Z biasanya yang tulis dua tu kan, kalau nak cakap sahabat-sahabat dia buat dua tu kan, titik-titik tu, biasanya lapis-lapis anak abah ni dan mereka ni pakai iPhone. Betul tak? Umur mereka ni lapis-lapis anak abah ni kalau hak jenis titik satu. Amanah macam mana Allah? Amanah. Kenapa? Saya veteran kat Negeri Sembilan akan sokong PN. Pemburu dunia. Bukan hang kan yang bagi maklumat kat abah pasal Alia Zulkifli tu. Oh, bunyi kuat ni. Ya, abah Gen Z pemuda UMNO. Okey. Ramai orang UMNO lah ni tak? Biasanya kalau kita nak tanya orang BN, orang UMNO, ramai orang MCA, MIC takkan masuk live apa. Dia besar macam anak abah yang perempuan kecil. Apa bunyi kuat ni, hujan ke? Nak aku mandi. Mandi lah tu. Mereka baru balik tadi. Dia ambil kat airport lah. Siapa nak bagi baju BN kat abah ni? Apa bunyi ketung-ketung? Siapa nak bagi baju BN kat abah? Agak-agak abah Tok Min boleh menang ke? Tok Min kalah. Confirm kalah ni, aku beritahu kat abah Syah ni. Tok Min confirm kalah. Bukan agak-agak lagi dah. Confirm kalah. Arnab pun. Arnab baru opsi Arnab ni. Arnab. Tok Min kalah, pi pula tempat yang berisiko. Bodoh. Pi tempat yang berisiko. Sembelih buat sate tak boleh. Comel. Arnab ni. Hidup makan plastik. Nak tengok? Tak payah. Ingatkan kes ketuk-ketuk sini tak ada. Ketuk-ketuk tu kat mana Pulau Pinang? Elok-elok sekamat lingi. Tak sekamat apa dia tak boleh pergi kan? Sekamat ni sebelum dia penamaan calon, confirm kalah. Bila dia pergi ke lingi, dia duk rasa 50-50 masa dia penamaan calon tu. Mai kat hujung-hujung ni, hampa pergi tengok culaan. Mengantuk lah. Kedua, tidur. Esok nak potong rumput. Nak kena pergi beli tu. Tali tu dah habis lah. Agak-agak bersatu boleh menang banyak kerusi ke? Ya Allah, bersatu ni satu kerusi pun tak menang, cik. Salam. Bersatu ni takkan menang satu kerusi pun. Dan kalau peratusan mengundi lebih daripada 80%, semua mereka tu hilang wang deposit. Tidak lewat, mama tak boleh tak ke apa? Ada. Rasa-rasa abah siapa bakal MB Negeri Sembilan? Abah aspirasi. Gantai pula kaki ni. Aku nak baring boleh tak? Aduh, kita kapik. Buat live sampai baring boleh kan? Boleh apa live aku kan?
Lai aku nak baring ke? Nak apa ke? Suka hati tak? Yo. Okey. Ni bosok. Suara apa dengar? Aku dah cakap slow ni. Abah live sambil handstand pun. Beli kerusi sanak abah. Ada kerusi wood. Ada satu live ni. Abah, saya nak jujur, saya risau tengok overconfident abah sebab ramai duk komen BN neraka isu istana. Ni bukan overconfident, ni culaan. Hampa faham tak culaan? Allahu Akbar. Mamu pernah ikut orang pi kempen tak? Mamu apa ni? Mamu Syarul pernah ikut orang pi kempen tak? Hang jujur tu. Pernah ikut orang pi kempen tak? Belum lagi, patutlah hang tak tahu. Ni nak cerita ni. Masa depa pi kempen tu, depa akan pi daripada rumah ke rumah antaranya. Masa depa pi daripada rumah ke rumah kan bagi flyers tu. Bagi flyers minta raya undi tu, suruh undi. Dekat situ depa dah dapat culaan. Faham tak? Dah dapat culaan. Lepas tu depa pi kat pasar malam, sama juga benda yang sama. Pi kat pasar malam. Kat sana ni lebih tepat sebab depa tu pengundi dan pengundi di DUN situ. Jadi depa ni balik hantar maklumat kepada bilik gerakan. Bilik gerakan ni kumpul maklumat tu. Sebab itu kalau hampa tengok, kalau orang nak kalah, kan waktu orang kiraan undi kan, depa dah tahu dah depa akan kalah, depa balik. Faham tak? Depa tahu dah depa akan kalah, depa tak tunggu untuk kiraan undi tu, depa dah hilang kosong je kerusi. Adalah seorang dua yang tunggu. Sebab dia bergantung kepada culaan tu. Tetapi waktu culaan tu kadang-kadang dia jumpa orang atas pagar. Jadi bila jumpa orang atas pagar, orang tu akan kata, nantilah tengok dululah. Yang ni dia tak boleh agak. Dia nak undi siapa. Bilik operasi hantar bilik operasi. Jadi bila maklumat-maklumat tu sampai, yang atas pagar ni dia tak tahu nak agak ni. Yang tak bagi respon. Kadang-kadang sebelum hang sampai nak bagi flyers, depa mai jumpa hang dulu. Calon. Dia sebut nama calon. Calon. Confirm lah, saya akan undi calon dah. Macam tu lah. So, dia dah dapat maklumat Okay, dia ni akan undi. Dia pun kira lah. Okay, Mamu, clear? Dia yang dekat media sosial apa semua ni, yang dekat media sosial ni semua ni bukan pengundi pun. Adalah pengundi, tapi mostly bukan pengundi. So, mereka ni hanya boleh influence pengundi atas pagar. Abah memang pandai bermakna abah pernah turun padang tak? Abah turun padang kempen, tapi aku tak ikut orang yang pergi culaan ke rumah ni, tapi tahulah kerja dia tu. Dan duduk tengok kan. Abah turun pergi ceramah. Dan aku kalau pergi rumah orang ni memang aku tak pergi. Memang aku tak pergi lah. Tapi kalau suruh buat live, suka. Dia ada geng-geng. Kalau macam PAS ni, banyak kan, kalau PAS ni yang pergi rumah ke rumah ni muslimat. Muslimat. Hak laki ceramah. Ngantuk Lagi duk lagu ni lagi ngantuk. Jah. Culaan ni macam mana cara dia kasih isi form ke apa? Bukan. Senang cerita feedback. Yang ni yang yang parti punya masa kempen tu feedback itulah. Tetapi yang yang Ilham Center tu apa semua tu, depa ni ada data.
So mereka akan buat sama ada melalui panggilan, lepas tu lapangan, lepas tu perbahasan ni lah, perbahasan orang ni lah berkaitan dengan tempat mengundi tu. Jadi mereka ada sampling, mereka lah sampling. Umur, daripada umur apa, jantina apa. Adalah sampling-sampling mereka tu. Dun mana, tinggal di mana apa semua tu kan. Mereka ni ada senarai nama yang SPR, pendaftaran yang daftar dengan SPR lah. Jadi kat situ mereka buat ramalan tu. Mereka buat ramalan. Dia benar ni kalau hang kata, kalau mereka dapat maklumat daripada hang. Okey, saya confirm akan undi PH contohnya. Okey, itu mereka buat. Tapi mereka tak lisahkan lagi sebab hang memang nak mengundi PH. Tapi hang belum tentu akan keluar mengundi ke tak. Kadang-kadang hang memang nak keluar mengundi, sakit, tak pergi mengundi. Kan? Ataupun hang memang cakap ramai orang yang minat politik tapi tak keluar mengundi. Ada Dia orang pun tahu siapa yang belum keluar mengundi kalau buat culaan. Tak, mereka ada senarai nama tu. Sebab tu mereka boleh pantau kan. Wih, ni tak keluar mengundi. Dulu kan ada orang yang pergi ambil orang keluar mengundi tu, panggil pok tau. Mereka ni duk pergi ambil orang ni. Sebab mereka tahu, bila mereka ambil orang tu akan undi parti mereka. Tu mereka pergi ambil. Kalau tak pergi ambil, orang tu mungkin tak keluar mengundi. Tak ada transport. Yang culaan ni seumur hidup apa dapat sekali. Culaan. Masa zaman Najib. Dan aku rasa mereka ni opposition lah. Rasa orang-orang Pakatan Harapan lah masa tu yang call lah. Banyak orang soalan mereka tanya. Seumur hidup sekali ya abah dapat panggilan tu. Aku memang seronok jawab. Masa tu duk lawan dengan Najib kan. Dia tanya soalan sampai ke Rosmah habis tanya. Jadi data ni bukan dia pokok semua orang tau. Bila dia buat culaan ni, dia ambil macam dalam 1,000 orang, 2,000 orang. Tetapi spesifik lah. Dia tak boleh hampir tanya semua orang, lepas tu hang buat analisa, tak boleh. Dia ada, okey, umur, jantina, tempat kat mana. Walaupun 1,000 orang dia buat, dia akan dapat maklumat hampir tepat. Sebab apa? Yang ni hampa kena belajar Science Actuary. Siapa kat sini ambil jurusan Science Actuary? Ada dalam ni tak? Science Actuary. Ni hampa kena pandai MAT. Dia keberangkalian. Dia pakai macam tu. Saya dapat juga call hari tu bah. Dia tanya semua pasal hal negara, ekonomi. Dia bergantung pada kita. Kadang-kadang kita kata kita nak potong boleh. Kadang-kadang bodoh banyak sangat soalan kan. Kalau aku nak buat culaan, aku tanya soalan spesifik tu ya. Nak undi siapa? Parti mana? Suka ke tak suka dengan Anwar Ibrahim? Tidur. Ada satu orang ni dia jual barang dalam TikTok. Tak boleh potong sebab dia bagi jawapan siap dah, ABC tinggal pilih je. Okey. Apa nama, ada satu orang ni kan, dia buat live jual beg kuning lah. Tapi tu sambil duduk kan, boleh lena. Dia boleh duduk lena dalam live. Aku pun ingat aku nak lena.
Ending dia tanya nak undi siapa? A, PH, B bersama C, BN, D, PN. Yang ni mesti geng PH. Faris, betul tak? Mesti culaan ni mai daripada tim PH. Dari kerajaan Weh. Jom weh, aku ngantuk ni. Ngantuk ni mesti nak sidai kita. Tak. Okey, abang beritahu memang aku nak tidur, aku tak larat tu. Hari ni duduk kemar rumah. Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.